Moments later. Ni kau punya buat. Tu buat kau. Sekejap. Ni. Lepas tu yang ni yang aku buat macam ni, kau buat ni. 1 hour later. Three hours later. Ramai tak? Tak ramai kan? Apa lampau tiba-tiba kita raya pun belum. Sebabkan dia kenal juga. Tapi fair lah. Tapi fair. Mak terbalik lah. Betul-betul. Aduh. Aku pening macam, aku tengok atas, aku tengok sini. Had it just like that, had it right on track, and I keep finding out I had thoughts that control me until something bad left me. Vina, ini buat apa Vina? Lagi kita menderita. Menderita. Kita habiskan duit sekejap. Bukan sekejap. Lama lah. Lagi? Kita nak fokus lagi Dengan pelakon-pelakon kita, semua pelakon kita. rezeki. Ada makanan. Macam tengok dia. Rezeki koma. Nak review ke tak ya? Review sekejap lagi. Kita nak set up dulu. Phase 1. Tu watak utama kita dah sampai. Wow. Hai guys, saya watak utama. Sekarang dah pukul 6.49. So, kita akan membuka roti john hari ni. Lagi. Apa menu tu apa? Roti john, takoyaki, Onde-onde. onde-onde, kuih lapis, kuih pulut, Yang aku tak tahu. liter apa tah. Lepas tu popok, lepas tu Kari pap. kari pap. Itu je ke? Rasanya ada lagi. Ni phase pertama, phase kedua. Lepas tu ada makanan lagi cuma tak sampai. Sekian daripada saya, MC bernama Aina. Tak boleh lagi. Tak boleh. Kamu nak minum kamu apa? Boleh. Ada yang masak tak? Kau minat air lain. Ada minum je. Kau minat air lain. Jadi yang presentation tadi
Nanti lah kita bagi tahu. Dia punya tak kata. Wow. Memang wow. Saya nak kata apa? Sangat sangat tak expected apa yang kita expected daripada audience. Macam reaction audience sangat Unexpected, betul. That is the truth. Oi, sedapnya nak tengok gaya tu. Dah rekod dah ni. Rekod. Tak ni kenapa habis benda sama ni? Potong-potong komik je. Sayang-sayang sekalian. Ada paprik, ada nasi, ada lemon tea, ada sarung tangan. Tiba. Semua harga sama. Kita kasih sama rata lah, bos. Aku tengok gaya semua tak bermaya. Ya, kita dah tak duduk lagi. Mana lagi kawan-kawan lain lagi? Sap, kata-kata. Okay, kata-kata untuk hari ini adalah kata-kata. Okay, kata-kata dia kan? Sekejap, drone. Drone pun tak nak datang. Saya masuk FYP kat TikTok. Saya lah. Kau tengok tau. Hari ni apa bulan 3. Sebab tak kat TikTok, FYP. Ibu pun. Awak tengok mana. Okay, kata-kata untuk hari ni. Jom. Kata-kata untuk hari ni. Kita orang first kali nak cakap Alhamdulillah. Sebab dah habis projek MPD. Dah lega lah. And then so terima kasih Big Time tu Nani je kan? Terima kasih kepada Nani. Talent-talent yang lain kan? Supaya diorang sebab bagi kerjasama dan Dapat menjayakan kita orang punya projek ni. Memang last minute. Sumpah cakap memang hari ni present, hari ni kita orang last edit. Macam tu. Habis edit. Okay, lepas tu nasib baiklah. Alhamdulillah juga dapat feedback pada lecturer. Dia cakap okey. Walaupun memang dapat feedback pada lecturer. Diorang kata memuaskan lah. Kata dalam cerita tu okey dapat dibaca, dapat faham. Walaupun sebenarnya cerita kita orang ni kepada seram. Benda horor tapi tiba-tiba bila ramai sangat tengok dalam kelas tu lawak. Tak tahu kenapa dia gelak pasal apa yang mungkin banyak scene yang diorang sudah lawak kot. Lepas tu kita orang so sekarang kita orang iftar sama-sama dan sebab meraikan projek kita orang ni. So pada 3 hari bulan 3 2026 tamatlah kita punya subjek MPD and then kita orang meraihkan semua talent-talent kita orang maka kita iftar sama-sama pada bulan Ramadan ni. Okay, so itu saja pada saya. Ais spritzer. Ay, kosong. Ais semula jadian. Natural water. Natural mineral water. Ay, mineral. Ais spritzer daripada Daripada aku ice freezer daripada aku. Ya, Aku kunci sebab tu korang aku masuk korang beli ice freezer. memang pun. Lala dia jadi duta ais spritzer. Yes, of course. Okay, so jom kita pergi kepada Asna. Wow. Ya Allah. Ada gerak-gerak. Paprik tau. Paprika. Tolong.
Sabar, jangan. Belum buka lagi. Sabar. Hari ni kita akan skriptor tu dia taklah berat sangat. Tapi awal-awal lah dia berat kan. Stres sebab fikir nak cakap apa dalam ni kan. Tapi alhamdulillah lah kacik-kacik dalam skrip pun alhamdulillah lah dapat pujian daripada lecturer kata kita orang punya macam filem. Okay. Apa aku cakap pasal skrip. Kacik je mana be. Sorry Jom, memang nak ajak bergaduh. Tugas seperti scriptwriter. Aku graphic designer sekali cantik poster aku. Betul ada orang komen ada orang komen kat poster aku, dia orang kata macam The Conjuring punya poster. Apa? Oh. Dia berkasar. Kasar. Iri bilang. Iri dong. Sudah bilang kan? Ya. Gua bilang iri. Bilang sama. Sekejap je aku mau. Jom sikit. Suka-suka saja. Sedap je lah. Ish. Ni nak sedap. Ni lapar. Oh lapar. Oh okey sabar. Alamak. Oh, tengok cantik ni. Of course pemandangan tu wajib. Nasi putih. Alah, apa? Telur dadah papi ayam. Pemandangan makanan pula. Kenapa? Tengok tu cantik awak. Belakang. Wah. Sabar. Cantiknya. Dapat pemandangan. Kasih ini kita punya. Iri bilang. Iri daripada director. Oh, Kak Sok. Apa? Bayu apa? Selamat pagi. Ini watak kita Maria dan sebelahnya watak Ustaz. Watak hantu dah sampai. Masak lah. Dan air ni tambahan. Tambah lagi. Opa. Selamat pagi. Ya, selamat tengah hari. Apa lagi kan tak dapat air? Sedap. On the way pembuli on the way. Dan mereka tengah jalan kaki guys. Daripada kita tunjuk lah. Daripada situ jalan kaki. Hai. Penat. Tapi berbaloi. Sebab apa? Rasanya Masya Allah cantik. Macam dalam potret. Balik sana, ke sana. Nama saya tengok tu. Aish. Okey, kasih makan. Lega. Dah post 9 hari dah post. Hah? Belum. Bukan. Dah post 9 hari kau. Belum. Abang. Ni lagi lah 9 hari bapak dia. Aish. Alamak.
berapa kali kami rekod. Standable si waffle. Nanti fikir-fikir lah. Tersasut. Unexpected kami sebenarnya. Kami anggap yang laki-laki mereka macam tak layan sangat yang perempuan punya. Sekali laki yang ni tau. Sekarang tengah berangin guys. Tak percaya tengok ni tudung. Tunggu saya. Wih, kau belum? Ya, ini ya. Lagi bini yang kenal. Puasa teleportasi. Naik Elsa. Ai. Lari. Oi. Abandon. Tak ada. Ni taman je. Taman nak cakap terbiar masih lagi ada orang pergi untuk jogging. Biasalah. Pelakon apa? Director dah biasa dah ni lah. Dia dah usah-usah lah.